okey tak ni? Ni sakit ke? Okey je. Betul ke okey? Macam tak okey je. Saya pergi ofis abang pagi tadi. Saya nampak abang dengan Hana. Abang masih ada hubungan dengan dia ke? You buat apa kat ofis saya? Salah ke isteri nak datang ofis suami? Nak hantar makanan buat surprise untuk suami dia? Mungkin Tuhan nak tunjuk dekat saya kot. Apa yang suami saya buat di belakang saya selama ni. Kaki tu dah okey ke? Ada rasa sakit lagi tak kalau Mama jalan? Tak payah risaulah Faris, dah okey dah. Pagi tadi Mama buka balut dia tu, now much better. Alhamdulillah. Bella. Ni Mama, kejap lagi Bella nak kena pergi ofis Papa balik. Yalah, Bella pun dah lama cuti kan, jadi Bella nak kena catch up balik lah apa yang Bella dah tinggal. Yelah, Mama rasa elok jugalah Bella masuk office balik kan. Tolong Papa. Okey, kalau macam tu, saya hantar you terus pergi ofis Papa. Okey? Yalah. Yalah, nak pergi toilet sekejap lah. Ni, Faris. Mama tak tahulah macam mana perasaan Faris dekat Bella sekarang ni. Tapi Mama harap sangat semuanya okey. Yelah, kalau Faris masih lagi tak rasa sayang dekat dia, Faris rugi tau. Sebab Mama nampak Bella tu perfect. Sandal dan